Terima kau je dah pandai buat sup harba begini. Bos, sakit mataku. Sakit matamu? Kau panas badan bah. Ini boleh sup buang panas ni. Cuba minum. Tak kah? Dah, bos. Mau tak? Dah, bos. Ambil kamu sendiri. Ambil video ni. Pertama sekali kita sediakan tulang, okey, yang sudah direbus dan dicuci. Apa-apalah, tulang dada ayam ke, paha ayam, tulang ke, kaki ayam. Okey, kita masukkan dalam pot yang berair. Lepas tu kita sediakan chicken soup spice, rempah sup ayam. A1. Okey, dia 2 paket begini. Kita just buang saya dalam. Jangan dibuka ya guys. Lepas tu kita buka api kuat sehingga mendidih. Selepas mendidih guys, kita kecilkan api. Masukkan goji berry yang sudah direndam dan dicuci. Kalau ada kurma merah, boleh letak kurma merah. Lepas tu kita tutup. Rene selama 1 jam. Setelah 1 jam menunggu guys. Wah, ini dia. Oh, kalau kamu boleh hidup, wangi ya guys. Lepas tu, kita letak garam sahaja ya guys. Kacau-kacau. Siap. Yo. Sampai jumpa. Baru sekarang. Lagi sikit potong ayam.